rasa dah dalam ni. Sebuah kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah rasa dah dalam ni. Okey guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita turun lagi kayak macam biasa dekat Jambatan Cycling. Hari ni aku berdua, aku dengan Wafi. Dia pun kena racun. Kena racun. So dia baru first time nak turun kayak kat sini. Dia pakai Feel Free Sea Stream. So aku berdua je hari ni. So aku akan gerak yang atas tengok macam mana. Air tengah nolak turun ni. So apa-apa nanti aku update. Okay, bye bye. Okay guys, untuk starting ni aku pakai jig biasa je dulu. Jig kecil-kecil dalam 15 gram. Dan kita pairkan macam biasa dengan IC hook Pok J fishing arm. Okay, jom first drop of the day. Bismillah. Try polo dulu guys. Try polo dulu. Cek anak-anak ikan dulu. Umpan. Ha? Kita main bottom sekejap guys. Bottom kejap. Air dah suruh habis. So jadi aku ada bawa udang sikit, udang kopi.
So kita try main botong, ketik-ketik ikan laut lah. Apollo pun tadi aku try Apollo, tak ada ikan Apollo. Makan dulu geng, air dah slow habis ni. So kita tunggu air nolak pasang lagi. Jadi kita makan dulu. Geng, tak tahulah korang nampak ke tak. Tu ah. Awan tu untuk ikan geng. Awan ke apa tu? Tu korang nampak ke tak tu? Bentuk ikan ya. Serat. Oh, padu. Oh. Padu dia. Oh. Padu. Oh. Serat. Oh. Ikan apa ni? Oh, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah geng. Siakap. On jig. Menggigil geng. Alhamdulillah. On GSS hook geng. Mantap. Tengok dia makan jig geng. Solid hook. Menggigil. Menggigil geng aku. Sekejap kita bertenang kejap. Bateri GoPro sebenarnya nak habis tak? Tak apa. Tak apa lu. Kita bertenang dulu. Siakap. Mantap geng. Gigil kan tangan. Tenang jap. Aku reverse. 1, 2, 3, senyum. Okay, 1, 2, 3. Mantap geng. Pok G esok mencakup. Wah lah weh. Jig berapa gram ni? 30 gram lah, on jig guys. Kat tiang ni awak Tak ya. Alhamdulillah. Aku dah agak siul Manika ni. Mana jadi om ni.
Alamak kecil. Gigi tangan aku nak layan dia. Cakap ikan apa ni? Lepas aku naik putih. Weh, bebek ke cakap? Bukan. Cakap. Tak ada hasil. Alhamdulillah setakat ni. Aku dah malas layan. Itulah aku cakap, ish, alamak, bila nak pasang ni aku dah fed up lah ni. Aku fikir dah air pasang aku nak balik je ni. Aku sampai motor dah sampai nak darat lemak titik ni. Dah balik. Mana dia layan Apollo. Lepas tu saja nak try drop jig. Sekejap lagi dia makan menggelopor nak buka tali. Kita try lagi. Mana tahu. Bismillah. Tadi kat sini aku tengah layan udang kopek main Apollo. Aku berikat kat sini. Lepas tu arus tak ada kan, aku berikat dulu. Sekejap lagi saya saja nak turun jig lah. Turun lah kejap. Mak ada bedal dia. Tak sebut tangan geng. Try lagi. Mantap geng, bolos. Bolos geng. Padu ni, sedap ni. Ikan bolos. Sekejap mana aku nak letak dia? Letak belakang dulu. Nampak nak beransur balik sebenarnya, tapi air tak masuk lagi. So kita tak boleh nak balik. Dah tengah hari. So kita try main udang kupik. Kita cari ikan bolos. Ikan bolos tak lekat tadi, dia ada makan tadi. Bolos. Bolos geng. Terkutip bolos. Sedap ni ikan ni. Bukan ni apa Kan goreng sedap lah ikan ni kan. Maksudnya kalau ada kita. Okay geng, habis ni pukul 1. Masa aku pelan-pelan kayu ke bawah lah. Aku nak balik lah. Air pun rasa dah boleh ni. Nah, kalau nak balik. Okay, apa-apa aku update nanti kat darat. Right. Okay, bye-bye. Sampai geng. Lembek. Jauh air surut geng. Aduh. Sampai. Okay geng, settle untuk trip hari ni. So aku berdua dah sampai darat. So tunggu air pasang lagi sikit kot. Lepas tu nanti kita tarik kayak ke sana. Okay geng, settle trip hari ni. Penat.
Hasil walaupun tak banyak tapi boleh lah. Wafi pun dah naik darat. Wafi tak ada hasil kot. So tengok hasil. Okay. Hasil aku tak banyak lah, tapi boleh lah. Ada juga. Ada bolos 2 ekor. Cakap ni mantap geng. Menggigil tangan nak naikkan dia. Lepas tu ada yang kita tambak kot. So okay. Ui, duduk lagi. Mantap geng. Okay. So terima kasih mana yang dah subscribe, like dan share. So terima kasih mana yang dah tengok video ni. So jangan lupa subscribe, like dan share guys. Okay, jumpa lagi next video. Bye bye.